Minggu ni saja aku dah profit almost $10,000 USD. Dah withdraw dah pun $10,000 USD. Lebih kurang dalam $40,000 lah. Dah withdraw dalam RM40,000 pun hang gepuk sikit dalam hati. Ini aku explain dekat korang 3 step macam mana korang nak trade sampai korang boleh withdraw macam mana aku withdraw ni. First step yang paling penting adalah korang kena kawal korang punya emotion. Sebab kalau korang kelang kabut ataupun korang FOMO ke, korang nak revenge market sebab korang SL, korang baran, percaya cakap aku, segala setup yang korang dah belajar, segala zone yang korang dah maki, tak endah dah. Korang akan trade ikut kepala otak korang je. Sebab tu most trader MC. Tips yang kedua adalah korang kena ada seorang mentor ataupun seorang yang bagi kau inspiration. Supaya apa? Supaya kau boleh follow journey dia up and down, belajar daripada pengalaman dia dan juga engkau boleh implement dalam diri kau. And percaya je lah cakap aku, kalau kau dah buat nombor 1 dengan nombor 2 ni, confirm kau boleh withdraw macam ni. Yang penting emosi je. Balance kau banyak macam mana pun, setup kau padu macam mana pun, tapi kalau kau tak boleh kawal emotion kau, negatif bukan dekat withdrawal tapi dekat profit. So itulah guys. Yang paling penting big thanks jugalah untuk setup-setup dalam rumah biru yang aku letak dekat link aku tu. Dekat situ banyak jugalah yang aku masuk profit, hasil withdraw profit ni banyak daripada situ juga. So macam aku cakap, kena ada seorang mentor dan juga kena ada setup yang berkualiti. Tu je guys, bye bye, happy withdrawal.